Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan anda semua, kami sekarang berada di Aceh Temian. Di belakang saya ini adalah pembinaan rumah sementara yang akan dihantar kepada mangsa banjir. Di sini, di satu tempat bernama Tanjung Karang, lebih kurang 1 kilometer dari sini. Di mana pembinaan yang sedang kami laksanakan sekarang ini memakan belanja sekitar 2,000 RM. RM2,000 Malaysia. Dan kemudian apabila siap nanti kami akan bawa ke sana secara gotong royong dan kami merangka juga untuk membina 2 unit lagi sepanjang tempoh kami berada di sini. Justru itu kami mengalu-alukan dari semua yang mendengar dan mengikuti program kami agar dapat masa-masa bencana walau di mana juga mereka berada. Sesungguhnya anda memberi, kami insya-Allah menyampaikan. Wallahu a'lam.